Assalamualaikum saudara. Kita pernah dengar Krisdayanti baru kahwin dan mengandung. Ya. Ada orang baru bertunang dah dapat anak. Tapi jangan fitnah, jangan fitnah. Cuba tunjuk boleh fokus sikit tak? Orang baru bertunang ni dah dengan baby. Apa cerita ni? Cerita ni ambil berkat Belajar. Ashraf Muslim bersama bayi akan menjadi topik perbualan kita dalam segmen Syifa. Betul, saya dari Ashraf Muslim. Kita ada Tuan Haji Lokman Abdul Hamid. Terima kasih kerana sudah masa. Tanya bapak-bapak. Dan juga tidak ketinggalan bersama dengan kita adalah ibu dan bapa kepada bayi comel yang dikandung oleh Ashraf Muslim. Okey, baby kita bernama Muhammad Izrayan bin Asrul Azrai yang berusia 8 bulan, dan juga ibunya Puan Hidaylah Muhammad Saleh, ayahnya Encik Asrul Azrai Basirun. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan kerana ramai segmen ini ditonton sebenarnya pada ketika dan saat ini, anda juga boleh menghubungi kami dan kita dengar apa yang kami bincang. Tajuk kita hari ini, topik kita hari ini, demam kuning. Demam kuning. Menurut apa Johnny, menurut apa yang saya bacakan, adik Ryan dah mula mengidap penyakit ini sejak usia 5 hari. Mungkin Puan Hidaylah boleh ceritakan keadaan ketika itu, bagaimana keadaan adik Ryan. Assalamualaikum. Pada umur anak saya 5 hari, dia mengidap penyakit kuning. Dan selepas tu kami bawa dia lah ke klinik dan hospital, dan dia diletakkan di bawah lampu selama seminggu. Jadi lepas tu kita nampak, kita tengok, pantau sekian lama, tengok kuning dia masih ada. Then kami refer to klinik kesihatan jugalah. Dan tapi bacaan dia masa tu rendah. So doktor kata tak apa, normal bagi baby yang baru lahir. Quite normal lah kuning kan. Then dah masuk umur dia 2 bulan tak hilang lagi kuning. So kami bawa dia ke klinik kanak-kanak, dan then masa tu doktor kata hati dia dah bengkak. Hati dia dah bengkak, and then dia refer kami ke hospital besar lah. So kami pergi ke Sandra Medical Center. Kat situ dia suspek penyakit biliar atresia, di mana ada problem dengan dia punya saluran pedu lah. Then dia SDMC refer kami ke HKL. Jadi di HKL kami Muhammad Izrayan menjalani pembedahan berkaitan dengan dia punya saluran pedu. So doktor tengok saluran pedu dia tersumbat. So that's why mungkin dia punya kuning tak keluar. Then then lepas tu doktor pantau lah lepas operation 3 bulan. Setiap bulan kami ada follow up check up di HKL, dan bacaan dia makin naik. Bacaan kuning dia makin naik. Dan dalam pada masa yang sama, Puan dia lah, nenek dia, tengok slot ni lah, slot Syifa ni. So dia telefon Syifa Azizaya untuk nak buat appointment lah. Tengoklah silap PO lah benda katanya. Baik, itu kata ibu ni anak pertama ya? Ya. Apa perasaan bapak? Bagi bapak sikit. Asrul Azrai ya. Jadi biasalah anak demam kuning ni biasa. Ada bagi makan susu kambing ke? Minum susu kambing ada? Kalau kita susu kambing tu ada juga dia makan. Kalau orang tua kalau susu kambing itu mandi air kuning. Macam-macam kami cuba. Jadi bila dah operation tu sebenarnya dia cuba tak boleh juga. Dah tadi doktor tu ada kata pimpinan dengan hati akan rosak. So bila nenek dia cakap try Syifa Darul Syifa Al-Hidayah, kami try pergi lah. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah dalam sebulan nampak perubahan dia lah. Ada agaknya perasaan waktu itu bila dah tahu anak mungkin ada kerosakan hati dan sebagainya? Tu rasanya sedih tu memang ada, tapi kita ikhtiar lah. Mana yang kita rasa boleh, ikhtiar. Rasa terima lah sebagai bapak. Bapak macam ni yang kita mau. Anak sakit dia pun prihatin. Duduk menyamai perasaan ibu tu kan. Bapak yang kita mau tu kan. Baik, dan menghubungi Hidayah. Telefon ataupun pergi terus? Wan dia, nenek dia telefon dulu. So seminggu selepas tu, minggu depan kami pergilah. Telefon mudah dapat lah? Susah juga. Susah tapi kan? Akhirnya dapat. Okey.
Okey. Kenapa tengok kat sini dia punya gambar. Wajah sebelum Sebelum dan selepas. Yang ini masa umur dia 4 bulan. Dan masa ni yang terbaru lah. Jadi kalau tengok kat sini memang obvious sebenarnya kan. Baik, sebelum kita tanya Ustaz Lokman, kita tanya Ustaz Ashraf dulu. Kan? Ustaz, Okey, sekarang dah pegang baby tu. Jadi bagaimana anda melihat kesakitan ataupun penderitaan adik kita? Sebenarnya kalau nak katakan apa ni, kalau penyakit kuning ya, dia tak nampak kesakitan sebenarnya. Memang kalau nak tengokkan dia raya ni memang aktif. Kan? Memang aktif. Cuma penyakit kuning ni dah lama, kalau kita tak pantau, kalau kita tak ambil tindakan apa-apa, nanti bila bengkak, dia bengkak akan menyebabkan kanser. So ini bukan penyakit yang normal. Bila kita macam ambil endah akan jadi akan terus. Ustaz Lokman, apa permasalahan sebenarnya penyakit ini dengan kaedah rawatan Islam? Banyak orang kata penyakit kuning ini dia memang otomatiknya akan mempengaruhi atau sinonim dengan penyakitan hati lah, hati berkuat. Sakit kuning ni ataupun jaundice ni tak dikata dengan halus, jin ke, ini satu sakit medical. Jadi saya sarankan kepada orang kat luar sana, pada anak-anak sakit jaundice tak payahlah, tidak benda yang perlukan ya, benda yang kerafat. Ini pergi doktor, kalau doktor tu kalau macam hal ni, selain pada doktor ada juga ayat-ayat Al-Quran yang boleh menangani masalah ni ya. Masalah ayat-ayat seperti surah An-Anbiya ayat 82 hingga 90 dan surah Al-Hajj ayat 40 hingga 55. Inilah ayat-ayat yang digunakan oleh keluarga ayat Ryan, dan insyaAllah mungkin dengan Tuhan penyakitnya berkurangan. Tapi apa yang saya nak katakan di sini ialah rancangan nasi lemak PPO ni dari Segmen Syifa ni telah banyak memberi manfaat kepada orang ramai di luar sana. Dalam masa 3 bulan, 4 bulan kami rancangan ini, ramai orang telah dapat manfaatnya. Ini satu contoh yang kami nak bawa pagi ini, menunjukkan yang dengan menggunakan ayat Quran, this is a living proof lah, yang ayat Al-Quran itu dapat mensembuhkan penyakit seperti ini. Yang jadi penyakit lain ya. Kalau kita tanya apa komen ibu, kita ada memanggil. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Nasi lemak Hello, PPO. Assalamualaikum. Siapakah di talian? Farah. Ya. Farah, interview Farah. Okey, silakan Farah. Anak saya lahir dalam 8 bulan kan. Dia atas sampai pagar lah, masuk 9 bulan. So, lepas pada dia lahir tu, hari pertama dia lahir tak ada kuning. Kedua lahir dia terus ada kuning sampai dah dia 2 bulan. Then, saya dah cuba macam-macam cara lah. Macam orang kampung lah. Minum susu kambing, minum air tumpuan. Saya takut ada insect pada anak saya. Jadi anak saya masih lagi tak elok kuning. Bila saya pergi specialist, dia kata budak tak cukup ujian memang normal lah. Memang macam tu sampai 2 bulan. So ada tak cara-cara nak bagi saya hilangkan kuning anak saya lah. Sebab saya nak berbuka mata tak tidur malam. Nak bagi susu semua kan. Okey, Terima kasih Puan Farah. Okey, terima kasih. Apa saya katakan tadi, dua ayat ni, satu ayat Anbiya ayat 80-90. Cuba baca ayat ni sebelah pagi 3 kali dan doa kepada Tuhan. Dan surah Al-Hajj ayat 40 hingga 55 baca sebelah malam, sebelah lepas maghrib atau lepas isyak. Dan lepas baca 3 kali doa kepada Tuhan. Inilah ayat-ayat yang telah diamalkan oleh keluarga Ryan ni, dan insya-Allah ini terbukti berkurangan dan dia punya kekuningan ni. Bagaimana buat tadi bila mencuba kaedah ini pula? Kita tahu kuning ada penyakit berkaitan dengan medical kan. Jadi memang kami pergi ke hospital, dalam pada masa yang sama kami pun cuba rawatan dekat Syifa Al-Hidayah. Jadi kita pun tahu mukjizat Al-Quran, ayat Al-Quran. Jadi kami cuba implement dan alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Ustaz Umar dan juga Ustaz Ashraf. Kita boleh
nampak dan kami boleh nampak. Even hospital sendiri macam terkejut tengok dia punya bacaan bilirubin daripada yang paling tinggi sebelum ni 300 lebih dan dia turun yang the latest one setiap hari kalau pergi HKL jadi 100 lebih. Apa agaknya kata doktor tu sendiri? Doktor tu kata perubahan yang kira drastik jugalah dia punya Ashraf, yalah, kerana rawatan ni dah bukan sakit biasa, tidak ada campur tangan jin. Macam kaedah rawatannya adakah sekadar pesakit datang, kita diagnose, kemudian seperti biasa bagi ayat je ataupun ada jurus-jurusnya juga? Tak ada, kaedahnya tetap macam biasa juga. Kami akan kenal pasti masalah apa yang sebenarnya yang dialami oleh raya ni. Lepas tu lepas tu kita dah kenal pasti apa masalah sebenarnya, kita tahu tak ada gangguan, tak ada apa, dan memang masalah medikal. Dan lepas tu kami akan bagi surah yang bersesuai dengan raya ni, bersesuai untuk anak kecil. Soalan tambahan, budak-budak macam ni jin kacau dia, boleh masuk? Ada. Ada? Saka. Dalam gangguan saka boleh ada dalam badan ni. Oh, Tapi sekarang memang dia tak ada. Tak ada? Memang dia lahirkan macam ni. Tak ada. Dari segi penyakit kuning macam ni, demam kuning ni ada, ini adalah kes yang pertama atau ada? Ada sebelum ni, ada 2-3 kes. Tapi ini yang berjaya lah, kita testimoni. Hanya kali kita rawatan. Cik Asrul, bagi mereka Asrul. Jadi sekarang ni bagaimana anda rasa anak dah sihat dan setelah mendapat rawatan berapa kali? Berulang kali Yang Hidayah? kali kedua. Kali kedua kami pergi, tengok nampak perubahan lah. Perubahan yang drastik, tengok dia cakap. Aktif. Perubahan Perubahan nampak yang nampak kita ada. perubahan. Baik, kita difahamkan tadi neneknya yang telefon berhubung dengan kelas tengok nasi lemak kopi. Apa perasaan nenek sekarang? Cucunya. Sana itu ada rasa macam seronok lah tengok nama perubahan dia. Apa nama nenek? Fatimah. Puan Fatimah. Syok lah, dah cucu sihat dah. Selalu tengok kami ya. Ustaz, jadi tadi kita amalkan ayat apa? Mungkin ungkapkan sekali, kita akan tunjukkan ayatnya di Kaca TV kita insyaAllah. surah apa? Surah Anbiya ayat 80 hingga 90 dan surah Al-Hajj ayat 40 hingga 50. Jadi ayat ni macam mana cara dia kena baca selalu? Ibu dan ayah dia baca dan mohon pada Tuhan, mohon doa pada Tuhan, dan ayatnya nak ubat penyembuhan. Adakah perlu pegang bubur Tak ke perlu. bubur ke tak perlu baca? Dan juga kami bekalkan air, dan air itu untuk masukkan ke dalam susu dia. Dan sebelum minum air itu baca Al-Fatihah 3 kali, selawat 3 kali, dan doa pada Tuhan. Cakap pasal air ni Ustaz, kita lihat dalam mana-mana rawatan rawatan Islam, dia selalu tak terlepas daripada air ni kan. Jadi apa peranan Air boleh dijelaskan sikit? dari segi perubatan Syifa Al-Hidayah ni, ayat tu ialah ubat, rangkaian ayat tu. Air tu ialah untuk menyerapkan ubat tu dalam badan. Seperti kita makan Panadol, kita minum air, sama je. Nak tahu juga daripada Puan Dilaila kan, dari segi ragam adik raya ni mungkin turut mengalami perubahan. Mungkin sekarang ni tidur dah senang, makan dah senang, macam mana? Okey, penyakit kuning selalunya baby yang macam ni, macam anak saya sendiri, dia aktif macam dia biasa, berat badan pun naik meningkat normal macam dia biasa, cuma yang kita nampak mata kuning je kan. Eloklah pendek kata ya. Bukan saja Nampak pun memang bukan saja anak tidur nyenyak, mak ayah pun tidur. paling penting. Okey, ada berita terbaru? Ustaz, nak dikabarkan. Kami besok kami akan di Singapura, berubat di Singapura. Kalau ada, itu langkah pertama untuk langkah ke globalisasi. Nak pakai PA ke? Ada 2 orang kat sini PA tak bertauliah. Singapura ya. Singapura, dan mungkin akhir bulan ni di Langkawi. Ramai lagi yang bertanya, Langkawi 21 Umi. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita punya package umrah masih ada, sebenarnya ada kekosongan lagi. Siapa yang masih berminat untuk datang dan mengikuti package umrah bersama saya di Oman pada 11 Jun hingga 21 Jun ni, boleh hubungi kami ataupun datang terus ke klinik kami di kampung. Okey, kita bersama Ashraf dan juga Kak Loman. Ada bawa dia? Apa dia? Doktor ada bawa ni? Doktor ada? Doktor Diana ada? Bawa kita nak tunjukkan. Bawa kita nak tunjukkan. Baiklah, apapun kita ucapkan terima kasih kepada pasangan Asrul Azrain, Puan Dilaila. Dilaila. Semestinya terima kasih juga kepada Tuan Haji Lokman, Ashraf Muslim, terima kasih juga dan juga adik kita.